Ada ejen lalu tadi. Ejen tu pun dah ada 2 prospek dah. So insyaAllah aku akan hopefully by bulan ni kita boleh close rumah ni. Assalamualaikum. So alhamdulillah untuk aktiviti hari ini aku settle pagi tadi pukul 10 sampai 11.30 aku job. Aku ada exam. Lepas tu aku terus ke Taman Pasir Putih Pasir Gudang, jumpa owner, ambil kunci. Selesai aku ada aku dalam kereta lah, banyak dalam kereta, update dengan klien, respon tak bergerak ni. Ramai gila ni, update. Lepas tu selain ada listing baru yang masuk untuk arrangement next appointment. Lepas tu aku ada tunggu juga, sepatutnya ada viewing di Taman Rinting, tapi petang tadi tak jadi, kita tunda, postpone ke besok. Dan last minute kita ada satu viewing di Taman Pasir Putih juga. So masa tu aku dah bergerak balik ke Kota Tinggi. So aku jalan slow, dah sampai Ulu Tiram, and then dapat message daripada prospek dia nak tengok rumah. So daripada Ulu Tiram tu patah balik ke Taman Pasir Putih Pasir Gudang untuk viewing. Nampak gaya macam dia berminat lah, tapi dia masih perlukan masa untuk berbincang suami isteri tentang sama ada nak proceed untuk pembelian rumah ataupun tidak. Again, dalam pembelian rumah ni memang banyak perkara yang perlu di consider lah. Untuk aku personally, cara aku tak suka untuk push the buyer untuk buyer tu letak booking. Walaupun ada orang cakap membazir, buang masa dan sebagainya, sebab belum tentu kalau kita tak lock, takut dia tak serius dan dia main-main semua. Aku tak kisah sangat part tu, sebab aku lebih mengutamakan dia datang, dia tengok, dia puas hati, dia balik, dia bincang, dia confirm, baru dia letak booking, daripada aku push at that time. Dia rasa macam okay, aku kena ni letak, contohlah aku bagi call to action ke, aku bagi urgency ke whatsoever, benda tu aku boleh buat, tapi aku tak nak akhirnya dia memberi kesan kepada tiba-tiba, Assalamualaikum Encik Afif, minta maaf lah, kami nak bagi tahu ni, kami tak jadi. Memang bila dia dah letak booking ataupun deposit tu, kalau dia kata tak jadi, burn ataupun forfeit, hanya boleh refund jika loan dia dah apply but rejected, tak dapat approval. Itu akan refund 100%. Tapi kalau dia sendiri tak jadi dan sebagainya, benda tu forfeited. So aku tak suka perkara tu berlaku. Bukan aku tak suka klien tu forfeit, aku tak suka bila dia dah letak booking, dia tak jadi, booking tu forfeit. So bila forfeit tu memang aku tak ada hak untuk keluarkan untuk refund pada dia. Sebab benda ni dah masuk dalam client's account, audit dan sebagainya. Duit tu ke mana? Apa yang akan berlaku pada duit tu bila prospek tarik diri? Dan apa yang berlaku apabila forfeit? Dalam makluman kita kepada pembeli, prospek pembeli yang dah letak booking, kita maklumkan kalau in situation yang mana dia tarik diri, duit tersebut akan di forfeited lah, hangus lah. Kemudian 50% akan pergi kepada owner, another 50% akan pergi ke agensi. Of course, logiknya kalau korang yang tidak memahami, korang akan menyatakan ianya satu penganiayaan. Tapi sebenarnya bila mereka dah meletakkan, mereka dah menyatakan minat dan mereka nak lock sesebuah unit rumah tu, mereka letak booking, menandakan, orang kata macam tanda lah. Bila tanda ni, orang lain dah tak boleh nak masuk dan tak boleh nak membeli, jadi kita tak nak double book, bertindih dan sebagainya. So itu tanda dia serius dan kita lock supaya pembeli-pembeli lain tidak boleh masuk. Jadi bila dia dah letak, bermakna dia serius. Jadi kita tak naklah buang masa mana-mana pihak, buang masa owner nak menunggu, buang masa pembeli lain pun tak boleh masuk sebab dia dah ada booking. Dan in term of agent tu sendiri, aku tidak cakap buang masa pada agent lah. Lagi-lagi pada aku tak cakap benda tu buang masa, tapi ianya memberi kesan kepada banyak pihak. That's why bila letak booking, kalau dia nak tarik diri ataupun batalkan, dia ada kesannya. That's why aku tak suka untuk nak push prospek buyer letak booking. So aku akan bagi dia orang tengok rumah, tengok sampai puas, and then balik bincang,
Kalau dah confirm, baru letak booking. Besok, lusa tak ada masalah. As long as first come first serve lah. Okay, dalam masa sama aku nak share juga pasal semalam aku ada meeting dengan owner. Aku nak menerangkan tentang proses lantikan dan sebagainya. Dalam proses, dalam waktu masa aku membentangkan ataupun aku brief owner tu tentang lantikan, agency fee, kos-kos yang owner akan keluar. Antara kos yang dia nak kena keluar adalah, paling utama adalah ni lah, agency fee, legal fee dengan RPGT. Itu paling utama, dan lain-lain tu ada lagi secara detail, mungkin aku akan share dalam video lain. Cumanya di sini aku nak menceritakan, owner tu tanyalah, kenapa 3%? Dekat mana kita plug in that amount 3%? Kenapa tak kurang daripada tu? So first kali, that 3% tu adalah yang dibenarkan di dalam ataupun prescribe di dalam jadual ke-7 Akta 242. So dalam jadual ke-7 tu menyatakan agency fee boleh sehingga 3% dan serendah RM1,000. So aku cakap dengan dia, nak serendah RM1,000 pun ada. Cumanya aku bagi tahulah reason kenapa aku pegang fix pada that 3%. Bila campur pula dengan SST 8%, dia jadi 3.24%. Dan aku explain kepada owner kenapa our fee is 3.24%. Of course, kalau korang nak melantik agent, korang nak bayar less than that, tak ada isu apa pun, sebab itu hak korang dan benda tu masih dibenarkan. Minimum RM1,000, maksimum 3% campur dengan SST 8% lah. Ataupun nak lebih daripada 3% pun boleh, tapi perlu mendapat kebenaran dan keizinan daripada Lembaga Penilaian Pentadbiran Eja Harta Tanah. Biasanya kita ambil 3%. Tapi kenapa kita as a agent, most of the agent lah, kalau korang jumpa, diorang tak ambil kurang daripada 3%. Kebiasaan, sebab antara banyak sebab kita akan ada COA dan sebagainya. COA ni kerjasama antara agent owner dengan agent buyer lah, dan kita collaborate untuk sama-sama close the deal. Agent buyer dia dapat bawa buyer, and then kita COA, close the deal, dan kita claim. Bila kita claim that 3%, kita bahagi dua. Bila bahagi dua, bukan bermakna aku dapat 1.5, that agent Ahmad pun dapat 1.5%. Tak. That 1.5 tu akan dibayar kepada agensi kami, agensi yang berdaftar. So agensi ni akan dapat dia punya professional fee ataupun agency fee. Contohnya kalau 3%, kalau bagi 2, 1.5% lah. Dan daripada that 1.5% tu, barulah diberikan kepada negotiator as a commission. Dia punya commission rate yang dibenarkan dalam undang-undang adalah 40%. So daripada situ, itulah amount commission kami. Bukannya kami dapat that 1.5%. Dalam that 40% tu pula, itulah yang kami gunakan untuk periklanan, pemasaran, kos kami pergi balik, bergerak operasional lah. Analogi dia macam orang yang berniaga nasi lemak. Orang yang berniaga nasi lemak, yang ada, siapa yang ada rentek dengan yang tak ada rentek, macam orang yang berniaga nasi lemak, dia berniaga tanpa lesen dengan berniaga dengan lesen. Itu yang pertama. Orang yang berniaga dengan lesen ni macam-macam dia kena bayar. Dia kena bayar lesen dan sebagainya. Dan dalam masa sama dia kena maintain kedai dia kena maintain professionalism, dia kena maintain kebersihan dia. Orang yang tak ada lesen ni lain. Kedai dia tak bersih pun tak ada masalah, dia bungkus-bungkus dia boleh cabut. Orang yang ada lesen ni, kedai dia siap dapat grade A, B, C. Lepas tu dia kena maintain macam-macam. Sama juga macam kami. Untuk kami maintain our license tu, ada bayaran yang kita kena bayar, ada CPD point yang kita kena ambil, ada seminar yang kita kena pergi. Kos-kos pemasaran pun sekarang dah tak murah, dan macam-macam lagi. Ada di antara kita pula, contoh memang kita layak dapat budi, tapi budi kita cepat habis sebab kita kerap berjalan berulang alik. Kalau yang dah tak dapat budi tu sebab dia dah masyhur sangat lah. Okay, so dan kebetulan kawan aku dia kontraktor. Dia contact aku lah, dia on call. Masa tu aku tengah driving on the way balik, aku tanya. So dia bercerita lah tentang klien dia cuba nak dapatkan habis murah.
point dia kat sini lebih kurang lah ni. Aku dalam agency fee, dalam industri aku tentang agency fee. Dia pula dalam industri kontraktor, pelanggan dia ataupun klien dia cuba minta habis potong lah. Akhirnya benda ni pun sebagai peniaga faham. Sebagai orang yang bukan meniaga, mungkin korang tidak boleh nak memahami lah. Dan of course memang korang akan cuba dapatkan negotiate the lowest price that you can get. Tapi in term of contoh macam kontraktor kawan aku tu, dia cakap betul lah, kalau nak ambil paling murah dia akan affect kualiti kerja. Biasanya 3 ni lah. Nak murah, dia kualiti kena drop, masa pun kena panjang. Nak cepat, harga kena tinggi, kualiti boleh plus minus kat situ. Depend kepada pembayaran. So kalau bayar cantik, kualiti bagus, cepat pun boleh cepat. So untuk kes yang mana klien yang minta murah ni, dia biasanya akan ada kontraktor yang akan terima juga sebabkan dah tak ada job, tapi diorang terima dengan cara diorang terpaksa curi-curi lah kat mana barang apa benda yang dia boleh kurangkan, dia kurangkan. Itu yang macam kawan aku, dia tak nak. Dia kata daripada aku buat kerja menipu, baik aku tak dapat job pun tak apa. Tapi dia bagi tahulah harga dia sekian-sekian, compare dengan kontraktor lain dia agak tinggi sedikit, tapi berbaloi. Dan ada juga kontraktor yang dia bagi harga rendah pada awal, lepas tu tengah-tengah jalan dia akan bagi tahu, oh tuan ni kena tambah lah sebabnya ni. Oh saya, lepas tu let's say orang kata, oh tak nak lah, saya tak nak tambah, saya nak harga yang awak bagi awal tu. Dia kata kalau tuan tak tambah, yang ini memang dah rosak, dah tak boleh buat apa, kerja yang lain dah jalan. So benda ni banyak berlaku lah. Akhirnya yang dianggap murah pada awal bertambah-tambah menjadi lebih mahal daripada sepatutnya. So sama jugalah sebagai jahat tanah, kontraktor ataupun servis kereta dan semua, korang kena pertama sekali bukanlah semata-mata untuk membayar mahal. Bayar pada fair price, tapi korang membayar pada quality. And of course korang membayar kami bukan semata-mata korang membayar perkara yang oh yang ini senang aku pun boleh buat. No, dia bukan semudah itu ataupun sesimpel itu. Korang membayar kepakaran kita, korang membayarkan kemahiran kita, korang membayar atas pengalaman kita yang kita dah develop. Itulah yang dibayar. Tapi kalau korang tak bersetuju, tak ada masalah. Banyak lagi option. That's why contoh macam perunding hartanah, setakat ini dah ada 80,000 perunding hartanah. So kalau korang rasakan, contoh kalau korang lah jumpa aku, korang appoint aku ataupun korang minta aku datang untuk inspection dan bagi briefing, and then korang rasa tak setuju dan tak berpuas hati, korang nak lantik perunding hartanah lain ataupun negotiator lain yang boleh offer 1% ataupun RM1,000 paling rendah kan mengikut jadual, itu terpulang sebab korang adalah pemilik rumah. Dan jika ada negotiator yang nak ambil that job pun, hak dia juga is a open market. Untuk kami tahu macam mana kami nak maintain the quality of the work tu. That's why agak fair lah untuk kita minta fee kita. Dan sama juga macam kawan aku tu, dia nak harga based on the quotation tu agak fair untuk dia, disebabkan dia tahu quality yang dia boleh deliver dan guarantee yang dia boleh bagi selepas kerja tu tamat. And aku rasa itu saja aku nak share pada hari ini. Sekarang buat-buat ada sebab banyak lagi kerja ni. Kawasan rumah aku air tak ada esok lusa. Aku nak kena mencari balang bekas pula untuk prepare air besok. Dan hari ni hari Rabu, besok Khamis, Jumaat, Sabtu aku dah full fix dengan appointment. Dan hari Ahad, Isnin aku akan bergerak ke Putrajaya sebab ada urusan di sana pula. So Isnin lebih kurang balik, Selasa onward continue sambung kerja macam biasa. Alright, Assalamualaikum.